بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jal berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mentanggapi kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersua dalam acara interaktif budaya nibak malam yang berbahagianya. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang kau likut miyahana salah ulun tuan katru tentang hijrah Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Abu Bakar. Jadi di pertemuan yang kau likut terakhir ji miyahana salah ulun tuan sampai tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke di rumah Abu Bakar. Jadi sebagaimana kali yang sebutkan, tak kala Allah Azza wa Jal diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah nimba awadayan, Nabi alaihi salatu wasallam gejak bak rumah Abu Bakar. Dan wate gejaknya kan bak wate yang biasa gejak bak rumah Abu Bakar. Yang berkon mungkin gejak wate bunga lah ataukah wate seput. Niba orang Nabi alaihi salatu wasallam gejak niba wate lehu. Nabi alaihi salatu wasallam gejak bak rumah Abu Bakar. Kemudian ketika truk bak rumah Abu Bakar, kekenle Nabi alaihi salatu wasallam bak Abu Bakar, akhrij man indak. Acina betubit tiga so mentang yang na di rumah rono. Jadi ni bawatian Nabi keken bak Abu Bakar ucapannya. Dan para ulama disebutkan bahawa sajinya dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengetahui perkara gaib. Jadi Nabi ni bawatian hana gedepu so yang naik rumah sehingga keken bak Abu Bakar, Abu Bakar acina betubit so yang na di dalam rumah. Dan akidah dia lagi yang rupa, berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam nya hana gedepu daripada perkara gaib. Dan dalil jinya le di antara ji yang kali dia sebutkan saya. Kemudian ada dalil yang lain. Setelah terjadi perang Uhud, ni bawatian tuklah pada-pada berurung bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diurungnya dijak Nabi, kemudian dipegah ya Rasulullah, nak urung bak kamu hebat yang ingin damai Islam. Kamu butuh pada-pada bro urung yang mengajarkan kepada kamu Al-Quran. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kepilihlah sekitar 10 orang ni bak watayan. Dan berangkatlah sahabat yang berjumlah 10 orangnya dua dengan urung yang yakcok yang bunuh ke di Madinah. Maka di tengah perjalanan mereka pun berkhianat. Maka dipuhlah daripada 10 sahabat yang mulia yang. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam gedepu perkara gaib, perintah Nabi alaihi salatu wasallam hana kirim sahabatnya perjalanan karena akan dipuh. Karena gedepu ipuh tentang Nabi hana kirim, namun karena Nabi alaihi salatu wasallam hana gedepu perkara gaib sehingga Nabi ni bak watian kirim sahabat yang berjumlah 10 orang. Ketar pada belah orang kemudian ruklam kaum yang lain. Ya pakatlah lam dari para sahabat tu berdakwah di sebuah tempat. Nabi alaihi salatu wasallam pun kepilih sekitar 80 orang ni bak uringan. Ni bak watayan. Dan uringan pun berangkat lam. Kali tengah perjalanan lebih na kaum
Kemudian wajib mensapat dan nipuh daripada sahabat yang berjumlah sekitar 80 orang ni bak watian. Jadi Nabi SAW ni bak watian hana kedepu dan perkara yang terjadi ke depan, sehingga Nabi ni bak watian kekirimlah para sahabat. Teman kiban tunggu apabila perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi ianya merupakan perkara gaib. Contoh misal Rasulullah SAW dikhabarkan ketika terjadi perang Mu'tah bahwasanya si fulan meninggal. Betul apa yang diberitahu oleh Nabi? Ataukah perkara-perkara yang lain yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW? Maka dia jawab bahawa saji ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi ini adalah wahyu. Sehingga Rasulullah SAW paparkan kepada gedayung dan wajib bagi gedayung untuk beriman. Namun sebagaimana kali Tuan sebutkan benar bahawa saja Nabi SAW kedepu perkara gaib apabila hana wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah SAW hana kedepu daripada perkara gaib. Sehingga salah bagian orang apabila berkeyakinan bahawasanya Rasulullah SAW kedepu mandum perkara gaib. Nabi SAW hana kedepu perkara gaib. Yang depu perkara gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah, hana pih yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah akan Abu Bakar ni berartian, wahai Abu Bakar cina betul tiga seorang yang bermoh ron. Kemudian kala Abu Bakar, ya Rasulullah, hana pih urang irmoh lun kecuali dari keluarga ron. Maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bahawasanya Nabi SAW yang nikahi daripada Aisyah. Maka gekunlah niba Abu Bakar bahawa saji kata perintah kepada lun untuk berhijrah. Gajaklah Abu Bakar oleh Nabi untuk berhijrah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu niba yang senang luar biasa. Puan senang man. Waktu kaum musyrikin berat hak diganggu dari kaum muslimin, gejak Abu Bakar sabi bak Nabi juga lakaidin agar gepidin untuk berhijrah. Namun Nabi SAW ngeberah ni sabar oleh wahai Abu Bakar. Semoga Allah Azza wa Jal gebi kepada ron dengan untuk melakukan daripada hijrah. Sehingga ngon yang ngeberah oleh Nabi Rasulullah SAW itu sendiri. Sehingga Abu Bakar betul-betul sedih, terharu ni mbak wadayan, karena gayanlah yang pengen Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dan Abu Bakar ni mbak wadayan kepegah mbak Nabi ya Rasulullah bahawa sajilun ngalung kubah daripada 2 buah unta yang kalau lebih pun hampir per bulan. Jadi unta ka raya lah bahasa dia kat tumbun lah. Karena ke perempuan tapi yang tujuan je memang 2 buah kubah daripada untanya untuk melakukan daripada hijrah ni bak wadayan. Maka Abu Bakar gejuk ke Rasulullah, ya Rasulullah ni cok orang sabah kelun sabah. Berkali Nabi SAW illa bisaman, kecuali dengan harga. Jadi Nabi SAW membegah hajat, namun lenjuk peng ron, lon blow daripada untanya ni bak ron. Ini muncul sebuah permasalahan bahawa saji sebagaimana kita depu Rasulullah SAW beliau berterima hadiah dan hanya berterima daripada sedekah. Jadi Nabi berterima daripada hadiah. Namun pujuk ketika gejuk oleh Abu Bakar ni, Rasulullah SAW hanya getung kecuali dengan geblor daripada untanya. Maka disebutkan oleh para ulama bahawa saji nyo menjelaskan kepada kita bahawa saji Rasulullah SAW ingin kepakai pengro ni bak wadayan untuk melakukan daripada amalan yang sangat besar iaitu hijrah. Jadi Nabi SAW ingin kepakai pengro ni bak wadayan. Sehingga menolak sira orang apabila terkena perkara-perkara yang raya yang nyanla daripada amal dan pahala, maka baik sagai-sagai ke perih daripada
bawah corner main bahasa yang masuk je dah press daripada back lagi kan. Jadi memang betul-betul harus keluarkan daripada pengro. Contoh je mesti waji, contoh je jak umrah, maka lebih good dapat pakai pengro tak press lah gratis dan semisal kita jaklah dua orang pengro. Jadi mana yang kabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bab watian. Jadi Nabi geblau undayan bak Abu Bakar. Yang menunjukkan bahwa amalan hijrah itu amalan yang luar biasa, sehingga Nabi ingin berangkat hijrah dengan menggunakan daripada pengro sendiri ini bak watian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepegat janjilah dua orang Abu Bakar. Kepegatlah daripada strategi untuk lakukan daripada hijrah. Jadi di kaum musyrikin ni bak watian ketika di kala kiban semangat kaum muslimin untuk melakukan hijrah, awak ji bengih ni bak watian. Kemudian ipegatlah awak yang sabah musyawarah yang di dalam ji nah sabah permasalahan, iaitu tentang pu yang harus dipegat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ni bak watian hasil daripada keputusan awaknya nah ni bak leheboh perkara. Tak drop daripada Nabi ataukah tausi ataukah dapoh leheboh yang. Nah memang teruk ini riwayat tentang kejadian rinci, namun sebagian para ulama kepelemah daripada riwayatnya. Disebutkan dalam riwayatnya bahawa saji iblis ni bak watian diperupakai menjadi seorang orang yang sangat tuha. Dia pegah roy berasal dari Najd. Jadi dikenallah ni bak watian Syekh Najd. Jadi menulah iblis angin je memang. Lalu diperusak daripada Islam dan kaum muslimin, sehingga di perang Badar ji perupara ke manusia dekai kalian kiban pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin di perang Badar, sehingga iblis pun melarikan diri ni bak watian. Jadi ni bak watian iblis pun pegat rapat ijaklah haji sebagai kira orang Tuhan ni bak watian. Maka diurung-urung pun menyebutkan daripada pendapat begah yang pun kiban apabila Muhammadnya tak drop, maka ikut iblis mereka drop kurang depan pujuk benar mereka drop tu gian tak ke berhabah, tak ke dakwah apa manusia. Jadi rugu betul dia yang drop. Kemudian isu yang lain kiban apabila tausi lebih bahaya lah. Yang berkon ini daerah Mekah mendai dakwahnya mereka tausi kejaklah menempat lain, dakwahlah menempat lain. Maka ikun li Abu Jahal ni bawat dia kiban bila ada poh ikut. Maka ikun li iblis hanjit melangan karena pujud Muhammadnya kabilah raya Bani Hashim, Bani Muttalib yang ramai awaknya. Apabila nepoh maka awaknya pihan ida mundang tetapkan dibalah, tetapkan lakukan hal yang serupa kepada orang yang poh Nabi. Maka ikut Abu Jahal pernah iblis ni bawa dia. Kan lagi kan. Nyona cara balon. Bercara haji, berada. Tak kumpulkan daripada pemuda-pemuda yang gagah, yang kuat, yang beha dari kabilah-kabilah. Sehingga tu awaknya dipoh Muhammad dalam satu tusukan mesti. Jadi sehingga keluarga Nabi ni bawa dia hanya dosa-dosa yang poh. Sehingga contoh kena hanya contoh dia mesti nak kabilah 20 boh. Di kabilahnya dikirim daripada orang-orang terbaik je. Untuk ipah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hai tu so tuntut. Nyamban ikun le iblis bereh mangrona Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pernah iblis lah ni bak watian. Cuman kisahnya sebagian para ulama sebutkan lemah daripada riwayat ji. Baik. Kemudian dikirimlah daripada orang-orang tu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bak watian, gatulah strategi
gejak di awal malam ke dia pada Abu Bakar. Kemudian dengan Abu Bakar berangkat ke dia Gua Sur. Jadi Gua Sur yang semakin jauh ke Madinah. Dan daripada taktik ataukah strategi Nabi. Namun di bawah yang ketika Nabi ingin berangkat rupanya dia kai kepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam gejak dan Allah azza wajalla selamat Nabi ni bawah yang. Jadi bawah rumah Nabi bawah tempat Nabi geihlah Ali. Maka ini luar biasa tentang keberanian Ali geih pada tempat Nabi. Kibam hidaman kaum musyrikin menyitop ni bawah yang. Ni itop Nabi ni buat wadaian, itop fikiran Nabi berhal ke Ali. Sehingga Nabi guih Ali untuk mengelabui daripada kaum musyrikin. Dia seolah-olah Rasulullah madana. Rupanya yang so Ali. Jadi Ali lebih tugas oleh Nabi. Yang pertama adalah untuk mengelabui kaum musyrikin, dan yang kedua adalah untuk gujuk daripada harta-harta kaum musyrikin dan dititip kepada Rasulullah. Subhanallah. Kiban negara kaum musyrikin diwatiuro, dicela Nabi, dihina Nabi. Namun apabila nak barang-barang yang berharga, ijuk buat Nabi. Puji benar kerana hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat amanah. Mana pernah kan diajar daripada harta kau. Mana pernah. Sehingga kaum musyrikin yang betul-betul jelas diperangi Nabi ni buat wadaian, diajar daripada hartanya dititip barang dan barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana gecok pergi membacut daripada harta kan. Gekelam ba Ali nyon bagi juga daripada harta-harta orangnya. Sehingga Ali sekitar euro dan di Mekah gejuk ke bagi-bagi daripada harta orang-orang musyrik. Subhanallah, kiban takalan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo tanya lagi kan, anali bila boleh tak pegah abak urang. Nyan ka pegah saja harta yang hidup balon. Nyau pucuk tering hijau ataukah dengan laut dia hijau anali nyam yo tengok mungkin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dia pulang daripada harta-harta awaknya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu gejaklah barmoh Abu Bakar. Kemudian urian pun berangkat ke DU Gua Sur ni bak watian. Jadi dia Abu Jahal beritamu lah rumah Nabi kalah nali urang. Baik kalian Ali palak lah daripada Abu Jahal. Sehingga ikun dia ada berangkat rumah Abu Bakar. Berangkatlah Abu Jahal ke dia rumah Abu Bakar. Baik kalian pindah Abu Bakar ana yana nemit dero. Iaitu Asma radhiyallahu taala anha. Saudari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anak Abu Bakar. Dia anak ke Abdullah ibn Zubair. Jadi menyo dalam ilmu idih nazaro sahabat kakek buyut kan sahabat Nabi, kemudian kakek kan sahabat, kemudian mak kan sahabat ataukah bapa kan sahabat, kemudian kan pi sahabat. So jawapan dia adalah Abdullah bin Zubair. Yang sahabat. Bapa kan Zubair bin Awam sahabat. Kemudian kakek kan Abu Bakar sahabat. Kemudian kakek Abu kan Abu Quhafah pi sahabat. Jadi kan anak yang bernama Abdullah bin Zubair kan. Abdullah bin Zubair yang wafat setelah trip mendengar Nabi. Dengan disebutkan datang seorang sangat kejam yang bernama Hajjaj bin Yusuf ni bawa dia. Kemudian dipohlah daripada Abdullah bin Zubair dan Asma radhiyallahu taala anha kalian sendiri dan punya juga kan kan beberapa waktu selanjutnya MP wafat leh meninggal dengan Abdullah bin Zubair. Dia kembali lam. Kalian Asma yang ni bawa dia bengihlah Abu Jahal sekian tanpa dari Asma radhiyallahu taala anha. Itu adalah satu aib yang luar biasa. Aib luar biasa. Ujuk menang kerana nimit inang ipoh leh Abu Jahal. Itu aib yang luar biasa. Anak mit inang ipoh leh
Abu Jahal. Abu Jahal di mata orang kan orang hebat di mata orang musyrikin. Namun anak min kakalang gabun lewat ipoh oleh Abu Jahal. Maka kemudian selanjutnya dikirimlah daripada Habah seorang yang merumpok Muhammad atau Abu Bakar udip atau meninggal. Maka bayinya serta bahunta nyo tersebar mendung berta, sehingga para pemburu hadiah berlomba-lomba untuk mendapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Nabi alaihi salatu wasallam ni bawadian idih berada di Gua Sur. Jadi Abu Bakar nanik sira Abdullah nangian. Jadi waktu malam yang dua dengan bapa dan Rasulullah idih bak Gua Sur. Kemudian waktu uroji kejak dengan Mekah gak kalian pun aja berangkat Nabi atau kahana. Jadi di Abu Jahal pi kai YouTube mendum pintu-pintu tubit dari kota Mekah. YouTube mendum. So depu bi Abu Jahal nyo Muhammad kalau berangkat. Nabi ni bawa dia berada di Buasur. Jadi nyo yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar tip uro kejak gak kalian. Kemudian waktu support go tokah di kerak malam gua. Maka siro daripada budak Abu Bakar di bawatian. Gemir daripada kami Abu Bakar kenan di daerah Gua Sur. Jadi tujuan jipu untuk menghilangkan daripada jejak dari Abdullah bin Abu Bakar. Karena orang musyrikin cara hendak dalam mencari jejak. Cara hendak dalam mencari jejak. Sehingga nyo dia punya orangnya nyo kena jejak dan misalji. Karena memang keahlian wajib. Berbeza mungkin orang kan. Bagian dia mesti tidak kalian umahnya pasti jejak mesti jejak rusa. Pada kalian umah rupaji ka kelidit dan semisal mesti. Jadi memang dia yang terkadang ada umpum dalam pembahasan mencari jejak. Orang musyrikin jarang dak wajib. Orang musyrikin bertanya ji klabe karena dia orang ada umpum dalam bab nan. Begaklah sebuah aki biream tu. Pegang aki dinosaurus kat kalian ni dinosaurus kenapa dah? Tak pegak-pegak kero kali urun kadang. Namun musyrikin nak cara nak cari jejak sehingga hidup sabili kameng yang kegembala le budak Abu Bakar. Sehingga waktu uro kelih kerana berangkat Nabi. Kaum musyrikin ni bawa tian kato nang melut gua. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ni bawa tian ia luar biasa ia karenanya menyedok kibano kepada Rasulullah. Sehingga kekunlah le Abu Bakar. Ya Rasulullah, apabila wajib kalian uyup maka akan didapati daripada ketayung. Maka kala Nabi alaihi salatu wasalam Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allah salisuhuma. Abu Bakar kibang mendapat roh ni tentang dua orang, kelihajianlah Allah. Pasal ibu Allah pasti akan tolong dia. Baik orang ni. Kemudian Allah Azza wa Jalla palingkan daripada pandangan kaum musyrikin ni bak watian. Palingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini riwayat pada bawah mengenai tentang keadaan mulut gawat. Sebagai riwayat bahawa saji itemah bak kaya geroi bak mulut gawat. Tokan sebagai riwayat yang menyebutkan bahawa saji empu merpati Tokan sebagian riwayat menyebutkan tutup daripada gawat. Sebagian ulama disebutkan bahawa saji riwayatnya adalah riwayat yang 5. Riwayat yang betul yang sahih pintu gua ni bawa dia terbuka. Puji menahan karena Abu Bakar ni bawa dia ya sampai ke Abu Bakar. Ya Rasulullah, apabila haji kalian tanya uyup maka akan dapati dia. Ini riwayat yang sahih. Jadi ni bawa dia gua terbuka. Kemudian Allah Azza wa Jalla palingkan daripada penglihatan kaum musyrikin. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beruro-uro berangkat ni bak saatnya. Jadi kejap Nabi alaihi salatu wasalam melintasi daripada benih laut. Benih laut. Jadi kan tersebar mendung berita bahwasanya
nah dia sertuh bonda apabila merumpa daripada Rasulullah. Jadi na zira urang ikalan ibni laut na benda-benda urang ijaklah ba salah sira urang bernama Suraqah Ibnu Malik boleh pegah bahawa saji nyo nalung kalian urang epat. So nyan pasti Muhammad ikun tu nyangkon bila jauh belah lain ni. Namun di hati kayaknya kayak gini nyo pasti Rasulullah. Tinggal gua lah kekun bak keluarga tokah bak anak buah. Aci tiga ka persiapkan kuda alung ka persiapkan daripada tombak leling buat kejar daripada orang. Maka dikejar dia dalam keadaan tombak yang kata hunus luar biasa. Ketika doang Nabi sumpah daripada kuda. Kemudian ibu dah lam. Icok daripada Sabah nak panah kemudian lakukan tatayur nan. Dia undi nasib dengan nak panah. Dia punya belawi atau belah hununnya jut mesti belah hunun jut mesti belawi yang hanjut. Maka pada pedang panah kan baik berkali panah kan. Maka ikun leji nyoh anak aku mendengar kalau tetap aku berangkat tertua bonda ikut. Kemudian putus lah mam dah untuk kedua kali. Icok lah mana panah ya. Nyoh lah tatayur. Tatayur adalah perbuatan syirik. Betul mesti lagi tengok lewat mi belawi nyo malang nyo terjadi nyo dan semisal je hanya dapat petik lagi yang rupa. Dokam mesti lewat cicim belawi tengok nyo pertanda nyo dan yang semisal je. Nyo adalah perkara syirik. Jadi kaum musyrikin na lagi contoh je yang kelangian benar. Cok daripada ada panah perut belawi. Di perut belawi lah baik lah berangkat lah. Tinggal bakal tersungkur lah daripada kuda kemudian ikut nyo pasti kejaga orangnya. Dan pasti itu yang akan menjadi seorang orang yang sangat besar. Maka gehe itu wahai fulan. Kemudian gecok daripada kuda yang berangkat dalam keadaan hanali musuruh upi daripada kudanya. Katruk itu Rasulullah. Kemudian kepegah oleh Nabi, ini sembunyikan dia kamu. Maka gua tu ketika merumpak kan, hebat wadayan. Kita yang empat Muhammad Hana kami tak paling dia Hana kalau kami tak ya Hana yang ikut daripada le urangnya. Kemudian urangnya keji tamun daripada Islam setelah Fathul Makkah menyana telah belum tuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau pun terus bergerak pada urang sehingga di urang Madinah yang kagak pereh-pereh Nabi. Karena akan tersebar berita Nabi berangkat. Namun pajan tu ana menjalan. Tengah di pura penduduk Madinah yang getubit bak sabar tanah lapang dan mereka pun menunggu Rasulullah. Geprehlah Rasulullah ni bawa dia. Namun ketika hana tu ni bawa dia mata uro kas golam gede rumah. Terus dilakukan lagi yang rupa. Ni bak sabar ro ketika mata uro kas semakin urian lamudang gepreh Nabi hana pulang golah gede rumah. Nah telah zero Yahudi di tampung rumah ni bawa dia kemudian ikalan soai pak orang padik bro. Baik kali rupaji nyatlah Rasulullah. Kemudian itu wahai penduduk Arab. Sungguh orang yang roh ni tunggu ipak katro. Kata debitlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Menjemput daripada Nabi kemudian pertamalah kenan Madinah ni bak watian. Jadi Nabi watian gejak kenan Madinah luangan padik-padik berorang. Sehingga Nabi pertama bak rumah salah satu kaum muslimin dari kalangan Ansar. Katruklah orang ya merumpak ya kalian Rasulullah. Jadi ni bawa dia Rasulullah gepakai daripada baju biasa. Jadi hanya depu bahasanya Rasulullah. Jadi orang gejak kat salim bak Abu Bakar. Kat salim Abu Bakar. Jadi kepikir Abu Bakar ni Rasulullah. Gejak salim lah Abu Bakar. Gejak salim lah Abu Bakar. Karena Nabi SAW tawaduk beliau. Tawaduk pakai baju biasa anak tak mendih. Tinggal disebutkan dalam pada-pada buah riwayat ketika na orang tamang pada sebuah tempat yang na dalam Nabi dan para sahabat, urian terkadang kata so di antara orang yang bernama Muhammad. Nabi SAW ni bawa dia bersama dengan para sahabat. Pihak kata yang memang hana gerusuknya Rasulullah dan yang semisal hana gerusuk. Li sebagai orang ni bawa watian. Berbeda mesti dengan raja-raja Kisra dan Romawi memang kadi kenal
tempat yang mewah, kemudian dipakai daripada mahkota dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, beliau adalah seorang yang sangat tawadhu. Jadi ketika mendahulu kasut, maka getuplah daripada Nabi alaihi salatu wasallam ni bawa dia, baru dia nyor paji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke Madinah, beberapa tahun selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gaduh daripada strategi. Kemudian terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud dan terjadilah perang-perang yang lain sampai terjadi Fathul Makkah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah sekitar 10 tahun sampai gua Allah Subhanahu wa taala niba wadayan. Nabi alaihi salatu wasallam wafat di Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kubur di Madinah. Inilah sekilas tentang kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Jadi insya-Allah taala di pertemuan yang akan datang akan tersebutkan tentang faedah kisah yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitab beliaunya. Dan sekilas daripada kisah insya-Allah taala di pertemuan yang akan datang akan dacok daripada pelajaran ataukah faedah daripada kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ina mendeng jadi Tuhan sampaikan ni malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.